Menggapai kejayaan dan kebahagiaan dunia akhirat, itulah yang dihasratkan oleh usahawan Muslim anak kelahiran Terengganu ini. Hafizatul Najmi Bizat, 35 tahun atau lebih dikenali sebagai Jimmy, berasal dari Gong Badak, Terengganu. Beliau merupakan bekas pelajar dalam bidang pendawaian elektrik YMN PW4 pada sesi 2006 hingga 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatul Najmi bin Bizat. Saya berasal daripada Gong Badak, Terengganu. Umur saya 35 tahun sekarang. Anak keempat dari 7 beradik ini memulakan pengajian lepasan SPM dan diteruskan lagi dengan latihan praktikal di Institut Latihan Perindustrian ILP. Seperti insan lain yang tidak dapat lari dari ujian kehidupan, Hafizatul kemudiannya diduga dengan pemergian ayahanda tercinta ketika beliau sedang menjalani latihan praktikal di ILP. Demi memastikan kelangsungan hidup dapat diteruskan oleh keluarga, Hafizatul tekad untuk menggalas tanggungjawab membesarkan adik-adiknya dan menyara keluarga dengan membuat keputusan untuk menyambung pengajian di Akademi Binaan Malaysia sambil melakukan kerja sambilan selepas tamat sesi pengajian setiap hari. Jadi tanggungjawab tu semua atas saya. Jadi masa tu saya fikir macam mana nak cari rezeki, nak kembang, nak sara adik-adik semua tu. Jadi saya fikir nak bekerja sambilan. Lepas tu saya minta permohonan untuk di ABM untuk sambung lagi CJ saya. Jadi saya pun start masuk belajar dan pukul 8 tu masuk belajar. Balik pukul 6 tu saya terus buat kerja luar untuk menanggung wife saya, kereta, adik-adik semua tu lah. Jadi setiap hari macam tu. Saya berulang. Kalau kira saya perlu duduk di asrama, tapi saya minta kelonggaran daripada ABM, saya nak berulang sebab saya ada tanggungjawab. Jadi masa itulah saya lagi kuat semangat untuk mencari rezeki. Dalam masa saya belajar, saya bersyukur saya dapat seorang cikgu yang bernama Cik Jokri, banyak membantu saya dari segi pembelajaran, dari segi masa. Dia memahami di ABM Jenaga, saya dapat satu CJ kontraktor daripada Akademi Binaan Malaysia. Bagusnya ABM ni kita dapat praktikal dalam tu, belajar, kita dapat ilmu. Lepas tu kita ABM ni dapat bagi allowance. Jadi kita boleh buat duit poket lah. Kita pun ilmu dapat, duit pun dapat, alhamdulillah. Selepas saya tamat pengajian di Akademi Binaan Malaysia Jenaga, saya ditawarkan projek untuk sub buat pendawaian bangunan selama 2 minggu dan hasil pendapatan saya lebih kurang 30,000. Bermula dengan menawarkan perkhidmatan pendawaian elektrik iaitu Jati Maju Electrical and Services, Hafizatul terus optimis mencari peluang bisnes yang lain bagi mengembangkan bidang perniagaan beliau. Dengan berbekalkan modal daripada perniagaan terdahulu, Hafizatul mula membuka perniagaan H&R Services and Trading. Lepas saya ambil sub, kumpul modal dan saya buka syarikat. Buka syarikat, contohnya saya berdaftar dengan ST Suruhanjaya Tenaga, lepas tu CIDB, lepas tu baru saya dapat lesen. Lepas saya dapat lesen, baru saya masuk tender sendiri. Alhamdulillah, kerja tak putus. Dengan masuk tender, dapat sikit-sikit. Bagi seseorang yang meminati bidang perniagaan dengan hasil pembelajaran bidang pendawaian elektrik yang diperolehi, Hafizatul terus mengembangkan perniagaan beliau dengan menceburi bidang perniagaan lain seperti perhotelan, pasaraya dan serbaneka dan mengusahakan ladang ternakan lembu. Menurutnya lagi, beliau bersyukur dengan setiap 6 cabang rezeki perniagaan yang telah lebih 10 tahun diusahakan, malah kini berkembang lebih maju. Ini kandang usaha saya, sekarang ada lebih kurang 9 ekor. Jadi selain daripada saya buat lembu, saya ada usaha. Lepas tu yang tadi saya buat yang bagi makan ikan keli tadi. Okey, ini salah satu kedai hardware saya. Saya menjual barang-barang hardware, barang-barang elektrik. Jadi saya kontraktor elektrik, saya ambil sini kat barang-barang di kedai saya. Kejayaan tidak akan datang tanpa usaha, tidak akan hadir tanpa doa dan tawakal. Bersempena dengan Majlis Graduasi Akademi Binaan Malaysia Timur baru-baru ini, Hafizatul Najmi Bizat telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Ikon Tibet Pembinaan mewakili alumni wilayah Timur. Saya rasa bangga dengan kejayaan yang saya miliki sekarang ni. Saya dapat membantu dan memberi peluang kepada anak-anak muda
dan orang sekeliling saya serta orang kampung saya dapat mencari rezeki bersama-sama dengan saya. Jangan risau. Dengan kemahiran ni kita boleh menjana pendapatan yang lebih lagi. InsyaAllah. Kalau aku boleh, mu mesti boleh. Sehingga kini, Akademi Binaan Malaysia telah melahirkan 405,833 pekerja mahir binaan di seluruh negara. Semoga kejayaan usahawan Muslim anak kelahiran Terengganu ini terus dijadikan inspirasi bagi anak muda yang meminati bidang perniagaan ini.